Hey, what's up guys? Hari ni kita nak buat fish and chips, makan panas-panas sambil korang gigit tu. Sedap ni. Dengar tak bunyi dia? So jom kita start. Okey, untuk hari ni kita akan guna periuk dan juga kuali daripada Cosmic Cookware. Yang ni aku biasa gunalah. Okey, first tambahkan 1 cawan tepung gandum, setengah cawan tepung jagung, paprika sikit, garlic powder sikit, black pepper, masukkan baking soda sikit, garam sikit dengan air mineral sparkling. Resipi ni korang agak-agak je sebab senang je. Kacau dia punya batter tu sampai sebati, and then kita akan guna ikan. Ini aku pakai ikan halibut yang frozen je sebab ikan cod mahal sangat. Okey, kita akan goreng dalam kuali. Biasa kita pakai Cosmo Fry yang 24 tu kan. Sekarang dah ada saiz 28. Ambil kau lagi besar, lagi dalam, sesuai untuk deep fry. So make sure minyak betul-betul panas baru kita masukkan ikan tu, and then korang akan dapat kita punya ikan yang dah digoreng golden brown dekat luar and very very crispy. Trust me, very crispy. Okey, lepas tu dalam tu boleh juga goreng fried. Okey, now kita nak buat sos. Korang ambil setengah cawan sour cream, sedikit mayonnaise, sedikit mustard, perahkan lemon sikit, tambahkan garam, black pepper, tu sajalah. Kacau-kacau. Barang ni semua boleh beli kat supermarket je, and bolehlah hidang kita punya fish and chips tu. Dengar bunyi dia. Very crispy dekat luar, dalam pun masih lagi moist. So letak sos tu and boleh gigit makan panas-panas, sedap sangat. Okay, next kita nak buat pasta pula, iaitu creamy cajun pasta. Untuk yang ni kita akan pakai Cosmic Casserole. Yang ni aku biasa guna untuk buat gulai, buat sup. Tapi hari ni kita guna untuk rebus pasta pun boleh juga. Tapi yang highlight hari ni adalah periuk baru, iaitu Cosmic Wok. Yang ni wok yang boleh guna nak goreng mi, boleh goreng nasi, boleh. Tapi hari kita buat untuk masak pasta. First, korang tumis separuh biji bawang merah, 4 ulas bawang putih, masukkan isi ayam dan letakkan cajun spices. Lepas tu tambahkan cooking cream 1 kotak kecil tu, tambah lagi cajun spices, paprika, black pepper. Itu sajalah. Semua rempah ni ada jual kat supermarket. And then tambahkan pasta yang kita dah rebus tadi, masukkan baby tomato, daun parsley, parmesan cheese, lepas tu perahkan lemon sikit, and korang letakkan garam untuk adjust secukup rasa. And then siap lah. Nampak tak? Goreng dalam wok ni tak melekat. Lepas tu senang nak cuci and dia luas. So senang nak goreng-goreng lah. And then boleh hidang. So kita akan dapat pasta yang creamy. Dia tak pedas sangat, tapi rempah cajun tu sangat-sangat lah sedap. So korang boleh cuba dekat rumah, and jangan lupa dapatkan periuk dan juga kuali Cosmic Cookware. Sangat puas hati ya. Boleh tambah collection dekat rumah.